main terjah akak ni 2 orang. Akak nama apa akak? Nadia. Akak nama apa? Hanim. First time ke The Fat Burger ke? Dah bisa main dah? I dah try dekat KL. Ada event kan dekat KL. Tak pernah masuk. Kita tak pernah masuk KL kak. Salah brand lah ni. Salah brand kot. Sorry. Kata nama lebih kurang ke apa? Ataupun rasa lebih kurang? I pergi dekat Houseboom. Houseboom bukan tu. Yang tu Bukan kedai lain tu. Kedai lain tu. So akak daripada KL lah ni? KL belah mana? Ceras. Akak mau sekali lah sama KL lah? Sekali lah sama. Sekali lah, okey. So, tadi akak makan burger apa? Kita ada pasti kak? Kita orang tadi makan seasonal tu? short rib burger yang seasonal tu. Macam saya memang suka makan daging. So pada saya sedap lah. Nak lagi dia sampai dekat part yang lemak-lemak tu. Lemak-lemak tu, okey. Okey lah untuk dia. Akak okey? I actually tak makan daging. Baru belajar makan daging. Okey. And then somehow short rib tu okey, boleh telan. Untuk daging tu? Untuk daging tu. Patty memang sedap lah. Patty memang sedap lah. Memang patty tu I makan memang sedap lah. Kalau yang daging buas tu, for me yang tak makan daging, okey je, boleh telan. So untuk tekak orang KL boleh terima alhamdulillah. Sebab Wagyu I tak makan. I tak boleh makan Wagyu tak makan? Tak boleh makan tapi tak boleh telan. Tak boleh telan. Dia sebab dia berlemak-berlemak sikit kan. Lepas tu yang ni sedap dia sebab sos. Sos apa yang pakai? Barbecue. Sos tu sedap. Bagus smoky. Sampai kikis dah. Tutup sampai licin tu. Nasib baik tak boleh makan tulang aja. Betul. Dari kot dah tulang-tulang tu tadi. So kalau The Fat Burger ni expand ke KL kau rasa orang KL boleh terima tak? Mesti. Sebab I rasa I ada makan kan tengok TikTok je. Kan kita tak pernah pergi ke KL. Orang KL ni sampai mengigau dah. Kan? So boleh buka kat KL. Mengigau dah. Okey kak, thank you very much Kak Nadia kan tadi? Ya betul. Dan juga Kak Hanim. Thank you very much. Main jauh-jauh daripada KL kan dia sampai kat The Fat Burger. So yang di luar sana tak main lagi apa boleh main. Nasi kanak nombor 2, The Fat Burger nombor 1. Okey. Okey, bye-bye. Terima kasih kak.